Okey, untuk dia running light dia dapat warna purple. Dia tak tahu purple ke apa, dia macam yang scan duit tu kan. Warna tu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni ada ADV 160. Okey, saya banyak buat pelbagai jenis motor saya buat untuk pemasangan aksesori ni, memang pelbagai jenis motor. So customer ni datang daripada Puchong, okey, Kinrara sana. Datang ke tempat saya ke Kampung Subang ni untuk buat pemasangan spotlight. Okey, macam saya beritahu, spotlight saya ni yang jenis biasa ni pertengahan lah. Untuk spotlight yang saya bagi ni, okey, warranty 3 bulan. Okey, untuk jenis ni. Okey. So pemasangan untuk ADV 160 ni dia banyak crash bar tau. Okey, saya pula tak teringat dah. Ini pun macam mana nak letak mana pun saya tak ingat. Tak silap saya dia kalau untuk crash bar ada sini tu, bukan sini. Tapi saya lupa. Sebab saya pun banyak video, jadi saya tak ada masa untuk buat rujukan. Terlalu banyak sangat video saya. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight ni dekat ADV 160 ni. So kalau tengok gaya baru lagi ni bang. Betul baru ni? Baru apa? 5 bulan kot. Baru 5 bulan. Tapi tengok gaya macam baru seminggu ni. Memang dia jaga rapi ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight ni dekat ADV 160 ni. Okey. So untuk ADV 160 ni dia punya crash bar dia lain lah, macam saya bagi tahu. Saya buat pelbagai ADV dan pelbagai motor. Jadi untuk ADV dia terlalu banyak jenis crash bar. Okey. Okey, jadi untuk crash bar ni saya akan pasangkan dekat kawasan tu juga. Nampak dia cun-cunnya. Okey, so tak nampak terganggu. Kalau kita letak atas ni tadi pun boleh, tapi cuma nampak macam tak okey lah. So saya letak tempat yang paling cun lah. Okey. So kita tengok. Walaupun 1000 kali saya buat ADV, saya tetap akan buatlah video ni. Okey. Okey. Satu. Okey, untuk button yang pertama kita letakkan dekat sini. Okey, kita boleh tengok kat sana. Dia ada lampu kuning, dia ada lampu putih dan dia ada putih kuning. Okey. Itu kedua. Lepas tu dia ada flasher. Okey. So flasher ni adalah untuk dia tak ada tekan lama sebenarnya. Dia tekan sekali. Okey. So macam nak memotong ke, kalau ada kawan kat depan kan, dia tinggal ke apa kan, kita tekan. So dia jadi macam tu. Okey, so untuk lampu ni dia ada daylight. Okey, dia running light dia. Okey, untuk dia running light dia dapat warna purple. Dia tak tahu purple ke apa, dia macam yang scan duit tu kan. Warna tu. Yang saya nampak lah. Okey. So untuk ADV ni dia dapat warna ni. Dia bukan warna pink tea lah, tak cantik. Dia purple. Dia purple lah, lebih kurang macam tu. Okey. So saya tunjukkan dia warna, untuk warna putih. Okey. Okey, saya nak ingatkan untuk spotlight yang ambil dengan saya ni 380 ni harga dia 380 siap pasang untuk ADV. Okey, untuk Y16 lain harga dia. Dia murah sikit lah. Y16 murah dalam RM20 ke RM10 lah, saya lupa. Okey. Warranty 3 bulan. Kalau ada masalah datang, saya akan tukar balik. Dia biasa kalau spotlight, saya boleh katakan walaupun nama dia biasa, tapi dia boleh dikatakan jenis baik juga lah. Jadi bila dia rosak, dia ni susah rosak, tapi bila dia rosak, maknanya ada benda tak kena, jadi kita akan tukar semua. Termasuk yang spotlight yang jenis feature eye, motor wolf. Okey, yang itu kalau saya pergi hantar dekat supplier pun, supplier akan tukar one set. Dia tak ada tukar satu barang ni. Okey. Okey. So kita tunjukkan. Okey, nampak ah? Cun-cun. Garang pula warna purple masuk kat sini. Dia bukan purple tau. Dia cakap bukan purple. Okey. So itu saja untuk customer daripada Kinrara Puchong ni. Okey. So jadi kepada anda di sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. Ciao. Wah.